Hai semua dan selamat datang. Okey, cuba bayangkan, lepas Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua, tanah Melayu tiba-tiba jadi huru-hara. Ada satu tempoh yang kita panggil kekosongan kuasa. Jadi, hari ini kita nak bongkar apa sebenarnya yang terjadi dalam masa yang genting ni. Satu zaman yang penuh kacau bilau, tapi dalam masa yang sama ada kebangkitan. Kita faham sangat. Subjek sejarah ni kan memang banyak gila fakta dengan tarikh. Kadang-kadang tu boleh pening kepala nak hafal semua benda, betul tak? Tapi, jangan risau. Sebenarnya, cara paling power nak bagi fakta tu lekat kat kepala adalah dengan buat latihan. Jom, apa kata kita try uji kefahaman korang kat mcqspm.com. Ini pot terbaik untuk soalan-soalan style SPM tau. Baiklah, jom kita mulakan cerita kita. Semuanya bermula bila Perang Dunia Kedua kat peringkat dunia dah nak sampai ke penghujungnya. Dan benda ni bagi kesan terus kat tanah Melayu. So, persoalannya, Jepun kan dah bertahun-tahun berkuasa kat Asia Tenggara, nampak macam kebal je. Apa sebenarnya peristiwa yang akhirnya membuatkan empayar Jepun ni tumbang? Jawapannya ada pada dua letupan yang sangat dahsyat. Pada 6 Ogos, bom atom yang diberi nama Little Boy digugurkan kat Hiroshima. Selang 3 hari je, bom Fat Man pula hancurkan Nagasaki. Disebabkan tekanan yang teramat sangat ni, Maharaja Jepun pun tak ada pilihan lain. Pada 15 Ogos 1945, baginda isytiharkan yang Jepun menyerah kalah tanpa syarat. Dan dengan itu, tamatlah Perang Dunia Kedua. Okey, bila Jepun dah kalah, satu situasi yang sangat pelik dan bahaya berlaku kat tanah Melayu. Inilah yang kita panggil kekosongan kuasa. Apa benda tu kekosongan kuasa? Macam ni, bayangkan, tentera Jepun dah kalah, so diorang dah tak memerintah. Tapi tentera British yang sepatutnya ambil alih balik, belum sampai lagi. Jadi ada satu gap atau ruang kosong di mana tak ada siapa pun yang pegang kuasa secara rasmi. Macam tak ada bos langsung. Jadi bila tak ada kerajaan yang mentadbir, apa agaknya akan jadi? Siapa yang akan cuba isi tempat kosong ni? Dan pihak yang paling pantas nampak dan rebut peluang keemasan ni tak lain tak bukan Parti Komunis Malaya menerusi askar mereka, Malayan People's Anti-Japanese Army atau MPJA yang kita kenali sebagai Bintang 3. Jadi, apa yang terjadi bila Bintang 3 cuba ambil alih kuasa? Jom, kita tengok lebih dekat lagi. Tempoh penguasaan dorang ni selalunya orang panggil 14 hari pemerintahan ganas. Nampak macam sekejap je kan? 14 hari? Tapi percayalah, kesan dia sangat-sangat mendalam dan ia mencetuskan huru-hara kat seluruh negara. Macam mana diorang buat? Mula-mula, diorang serbu balai-balai polis. Kenapa? Sebab nak rampas senjata dan nak ambil alih kawalan. Lepas tu, diorang mula bertindak kejam. Ramai pegawai daerah dibunuh dan sesiapa saja yang diorang syak pernah bekerjasama dengan Jepun memang jadi sasaran. Ini bukan lagi perjuangan, tapi dah jadi macam satu tindakan balas dendam yang menakutkan semua orang. Sekejap ya. Kalau korang rasa penerangan ni berguna dan bermanfaat, apa kata tolong kami sekejap? Tekan butang like, share dan jangan lupa subscribe saluran kami. Sokongan korang tu penting sangat untuk kami. Okey, jom kita sambung balik. Baik, tadi kita dah tengok macam mana ganasnya tindakan Bintang 3. Sekarang, kita nak beralih pula pada reaksi orang Melayu masa tu. Bila dah berdepan dengan ancaman yang macam ni, takkan nak duduk diam je kan? Mestilah ada tindak balas. Jadi macam mana agaknya bentuk penentangan orang Melayu masa tu? Orang Melayu pun bangkit menentang melalui apa yang dipanggil gerakan Fisabilillah. Penting untuk kita faham, tujuan utama gerakan ni bukanlah pasal politik semata-mata. Ia adalah satu gerakan untuk pertahankan maruah bangsa, agama dan tanah air mereka daripada ancaman komunis yang makin menjadi-jadi. Dan penentangan ni bukan berlaku kat satu tempat je tau, tapi ia muncul kat seluruh negara. Contohnya kat Johor, lahirnya tentera Selempang Mirah. Kat Perak pula muncul Khalifah Parang Panjang. Walaupun nama berbeza, tapi matlamat semua sama. Lawan balik kekejaman Bintang 3. Okey, kita dah lalui satu rentetan peristiwa yang sangat penting. Daripada Jepun kalah, sampailah kebangkitan orang Melayu. Sekarang, tiba masanya untuk korang pula uji kefahaman. Jadi, cuba kita renungkan sekejap. Macam mana tempoh yang singkat, hanya 14 hari yang penuh keganasan ni, boleh tinggalkan parut yang begitu dalam dan mengubah lanskap sosial dan politik negara kita sampai bila-bila? Tonton kupasan macam ni memang satu permulaan yang bagus. Tapi kalau nak betul-betul mahir dan faham, korang kena buat pembelajaran aktif, kena jawab soalan, kena cabar sikit otak tu.
Dan cara paling senang nak buat semua tu, terus je layari www.mcqspm.com. Korang boleh scan kod QR kat skrin ni sekarang ataupun terus type alamat web tu. Kat sana ada beratus-ratus soalan objektif sejarah SPM untuk korang cuba. Percayalah, ini akan bantu korang ingat fakta dan faham topik ni dengan lebih mendalam. Okey, itu sahaja untuk kali ni. Selamat mengulang kaji semua.